Assalamualaikum dan salam. Saya Ahmad Darwish. Saya Muhammad Dalfan. Saya Hizli Kumar. Saya Ahmad Nagimi. Daripada Game Besar Sekolah Lipis, ini membentangkan projek inovasi kami iaitu Troubleshoot Detected Simulation atau dikenali sebagai TDS. Okey, assalamualaikum semua. Okey, so hari ini saya akan terangkan berkenaan troubleshoot endpoint TDS. Okey, jadi kita sekarang dah tak ada banyak masa dah. Okey, sebab kita dah habis. So, saya nak apa semua start cari barang baru kita boleh start buat troubleshoot. Okey, faham kan? Okey, jadi kita start. Leceh dong benda ni semua. Banyak barang. Kau faham macam cakap ni? Faham. Pening tak? Kepala lah. Daripada lakonan itu tadi, saya dapat mengenal pasti masalah pelajar dan guru, iaitu pelajar susah memahami dan mengenal pasti masalah kerosakan pada penyambung udara. Yang kedua, pelajar dan guru mengambil masa yang lama untuk menyediakan peralatan semasa di kelas. Dengan itu, saya memperkenalkan projek inovasi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, iaitu Troubleshoot Detected Simulation. Terima kasih, kita tengok sikit alatnya di sini. Okey. Ini adalah kapalan yang menunjukkan kenyamanan udara dalam keadaan baik, iaitu lampu dalam keadaan warna hijau, tekanan dalam 80 PSIG, suhu meluap dalam 40 hingga 46 darjah Celsius. Suhu di penyedot adalah 18 hingga 20 darjah Celsius dan arus bagi sistem adalah 2 hingga 3.6. Bagaimanakah projek ini dapat memberi kefahaman kepada pelajar? Di sini mempunyai 5 butang kerosakan dan saya akan menunjukkan 2 kerosakan sahaja. Kerosakan pertama, jika kapasitor pemanfaat rosak, kepada mana yang akan ditunjukkan? Pada kerosakan pertama, ada beberapa perubahan yang kita dapat lihat. Contohnya, meter tekanan akan meningkat kepada tertinggi. Yang kedua, arus akan menurun. Yang terakhir, suhu pemeluat juga akan menurun. Okey. Kerosakan kedua, jika kapasitor kipas rosak, pada mana yang akan ditunjukkan? Kerosakan kedua, kita boleh lihat perubahan yang berlaku pada penyedot. Suhu pada penyedot akan meningkat. Daripada simulasi gambaran tersebut, pelajar dapat memahami dan mengenal pasti keadaan kenyamanan dan kenyamanan udara jika terdapat kerosakan komponennya dengan cepat. Kesimpulannya, kami sebagai pelajar sangat memahami dan dapat mengenal pasti kerosakan kenyamanan udara dengan cepat semasa di kelas. Juga penggunaan produk ini dapat menggunakan masa guru dan kami untuk menyediakan peralatan. Sekian, terima kasih.